Okay, semua dah masuk. Okay, Assalamualaikum semua. Semua sihat ke? Salam cikgu, sihat Alhamdulillah. Cikgu, sihat. Alhamdulillah, sihat. Okay. Okay, sekarang ni cikgu nak semua buka kamera boleh? Cikgu nak tengok muka masing-masing macam mana. Okay, Haziq dah buka, Syahmi dah buka. Okay. So, cikgu nak tanya, sekarang kan musim pengunjung kan? So, kita buat kelas online lah. Okay, jadi cikgu nak tanya perkembangan. Okay, Syahmi macam mana? Rumah dia terjejas banjir ke? Tak jejas pun cikgu. Okay, Tak jejas. mantap. Semua okey Okey. Okey. So, Haziq macam mana? Terjejas banjir ke? Sejak cikgu, dah masuk air dah. Oh, dah masuk air. So, sekarang ni awak kat mana ni? Saya kat Dewan Jalan Tupai. Oh, di tempat kat Dewan lah. Okay, semoga Haziq selamat keluarga semua dimudahkan segala urusan, okey? Okay, Terima kasih, so cikgu. semua boleh tutup kamera. Nanti kalau cikgu suruh buka kamera Okay, so tanpa melengahkan masa, ni cikgu nak ajar tajuk baru. Okay, sabar sekejap. Sekejap. Okay, nampak semua? Okay, so melalui dua gambar ni, apa yang kamu nampak? Masjid cikgu. Hospital. Masjid. Okey, hospital. Okey, melalui masjid dan hospital ni, awak rasa cikgu nak ajar apa? Pembinaan. Bangunan cikgu, bangunan. Bangunan. Okey, berkait. Okey, jadi hari ni cikgu nak ajar tajuk struktur binaan. Betul, berkait dengan bangunan, pembinaan. Okey. Jadi, sebelum cikgu nak ajar, cikgu nak beritahu objektif pembelajaran kita hari ni lah. Yang pertama, menerangkan tentang definisi struktur. Mengenal pasti beban mati dan beban kenaan. Nombor 3, menghubungkaitkan sekurang-kurangnya 3 jenis asas struktur iaitu asas pad, jalur, rakit dan cerucung. Okey. Setakat ni clear? Okey. So, seterusnya. Okey. Kita akan masuk dulu definisi struktur. Okey. So, struktur ni ialah satu binaan kejuruteraan yang menanggung beban mati dan beban kenaan tanpa mengalami perubahan bentuk yang ketara di samping memenuhi fungsinya. So, beban mati ni macam mana? Okay, beban mati ni contoh macam kalau kat rumah ni, okay, kita ambil seperti rumah masing-masing, okay, mesti ada lantai, ada tiang, ada rasuk. Okay, so itu merupakan beban mati iaitu beban yang tidak boleh bergerak. Dia kekal je. Okay, so untuk beban kenaan pula, beban kenaan ni contoh macam meja, kerusi, almari. Sebab apa beban kenaan ni iaitu beban yang bergerak. So kita boleh beralih beban tu. Okay. So seterusnya, struktur membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang selesa. Contoh rumah untuk berlindung, pangan untuk milik manusia, menara dan masjid untuk talian dan ketenangan. Okay. Jadi seterusnya, okay. Hari ni kita akan ajar sub struktur. Cikgu akan ajar sub struktur lah. Okay. So, struktur ni apa? Iaitu struktur ialah bahagian bangunan di bawah tanah yang menyokong keseluruhan struktur dan memindahkan beban ke tanah dengan selamat. Okey, substruktur ni dia bahagian bawah tanah lah. Okey, nanti cikgu akan explain lebih detail. So, substruktur ni, okey, dia ada 4 asas. Okey, 4 asas. Iaitu cikgu singkatkan, cikgu buat nama akronim iaitu Pak Jabik Rampas Cili. Semua sebut Pak Jabik Rampas Cili. Pak Jabik Rampas Cili. Okey, so huruf P untuk asas apa? Boleh sebut? Pad. Okey, untuk Jabik asas apa? Jalur. Okey, Rampas untuk asas apa? Rakit. Okey, last kali Cili untuk asas apa? Cerucung. Okey, ingat semua Ya, ada Ingat. 4. Okey, bagus. So next, kita akan pergi ke setiap asas lah. Okey, so pertama sekali asas pad. So asas pad ni fungsi dia ialah tapak konkrit yang dibina di bawah setiap tiang untuk menyebarkan beban bangunan ke tanah. Okey, maksud dia segala beban bangunan akan pergi ke tanah. Dia yang tanggung, dia tanggung beban. Segala beban bangunan tu akan dipindahkan ke tanah lah. So sesuai untuk digunakan untuk tanah keras dan stabil lah. Contoh pembinaan iaitu rumah 2 tingkat. Okay.
So, dia merupakan asas pad iaitu asas yang pertama. Okey. Yang kedua ialah asas jalur. Okay, asas jalur ni ialah asas konkrit yang berbentuk panjang. Kalau boleh tengok gambar ni, kalau korang pernah pergi ataupun tengok orang buat construction, korang boleh nampak lah. Iaitu fungsi dia, iaitu di bawah dinding beban bagi menyokong keseluruhan dinding. Iaitu tugas dia, segala beban akan dipindahkan ke dinding dan seterusnya akan dipindahkan ke tanah. Okey? Dan sesuai untuk digunakan tanah yang agak keras dan rata, sama juga dengan asas pad. Contoh pembinaan iaitu rumah 2 tingkat lah. So tadi asas pad dengan asas jalur. Kalau nak buat rumah, dua-dua tu kena ada lah. Okay. So yang ketiga ni iaitu asas rakit. Asas rakit ni iaitu satu papak. Papak ni kalau boleh tengok gambar tu, cikgu ada sediakan. Itu merupakan papak konkrit lah. Iaitu menampung keseluruhan bangunan. Okay, so menampung keseluruhan bangunan ni contoh pembinaan yang dibuat ialah banglo department lah. Dia perlukan orang kata beban yang banyak untuk ditanggung. So dia perlukan asas rakit lah. Dan sesuai untuk digunakan kawasan tanah lembut. Okay. Dan last sekali ialah asas cerucuk. Iaitu fungsinya batang panjang daripada konkrit atau besi yang ditanam jauh ke dalam tanah untuk mencapai lapisan tanah keras. Okay, di mana contoh asas cerucuk ni sesuai digunakan untuk buat jambatan lah. Iaitu kawasan perairan lah. Sebab apa? Kawasan perairan kita perlu letak konkrit yang panjang sebab nak support kawasan perairan tu. Okay. So, semua asas ni dah cikgu terangkan. And then definisi struktur pun cikgu dah terangkan. Kita akan seterusnya kita akan pergi ke game wheel of name. Okay, setakat ni semua ada lagi? Okay. Ada cikgu ada. Ada. Semua dah bersedia nak main Ada cikgu. Okay. So, get ready. Sekejap, cikgu setting sekejap. Okay. Okay, nampak semua? Nampak cikgu. Okay, so sekarang ni ada nama Syahmi. Syahmi ada lagi? Ada cikgu, ada cikgu, ada cikgu. Okay. Haziq ada? Ada cikgu, ada. Okay, so sekarang ni cikgu akan speed dan cikgu akan bagi soalan yang mengejut. So korang kena standby, okay? Okay, cikgu akan speed. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok siapa yang kena. Okay, Syahmi. Okay, Syahmi yang kena. Okay, cikgu nak bagi soalan tentang, okay. Berikan 2 beban dalam binaan kejuruteraan. Cikgu ada sebut tadi. Kalau apa yang saya dengar tadi, 1 beban mati cikgu, betul ke cikgu? Beban mati. Okey, lagi 1. Lagi 1 beban kenaan. Beban kenaan. Okey, tepat sekali Syami, bagus. Okey, maksudnya Syami alert, fokus. Okey, so seterusnya ialah Haziq lah kan? Sebab Syami tadi dah kena. So Haziq, cikgu nak tanya, berikan 4 jenis asas pad. Okay. Apa yang saya rasa lah. Yang pertama asas pad, betul tak cikgu? Asas pad, okey betul. Asas jalur. Okey, asas jalur lagi. Asas rakit. Okey, last kali. Asas cerucuk. Okey, bagus. So, cikgu nak tanya, last kali, apa yang cikgu bagi nama ayat akronim tadi? Untuk asas untuk 4 asas tadi. Cikgu bagi ayat akronim. Pak Jabir, rampas cili padi. Padi tak ada. Dia sampai Pak Jabir rampas cili je. Okey. Okey. So, seterusnya kita akan pergi ke game seterusnya iaitu soalan yang pilih sikit lah. Okey. Iaitu quizzes. Okey. So, semua cikgu nak semua orang buka quizzes. Okey. Sekejap. Cikgu ada link tak ada tu? Sekejap cikgu tengah setting. Sekejap, quizzes ni semua dah ready Okay, share. Okay. Okay, semua masuk. Ni link dia. Boleh nampak ke? Tu boleh besarkan QR tak cikgu? Boleh besarkan QR. Oh, okay, sorry.
Apa yang cikgu? Dah ke? Okey ke? Oh, Syamil top student. Hai, Haziq nombor 1 dalam kelas. Semua berebut Okey, semua dah ready Okey. Dah cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu start now Okey. Okey, cuba buat. Tengok masa. Okey, bagus. Duduk betul, iaitu apa fungsi utama asas pada pembinaan rumah dua tingkat, iaitu menyokong tiang dan menyebarkan beban bangunan ke tanah. Okey, bagus. Okey, next. Asas apa ni? Masa. Kita tengok sempat ke tak sempat. Ambil dapat, Haziq dapat tak? Oh, kita tengok betul ke tak? Sudah. Ada seorang yang salah. Okay, tak apa. So, jawapan yang cikgu nak beritahu ialah jawapan dia ialah asas jalur. Okay. So, tak apa. Keep it up. Kita akan try next soalan. Okay. Pilih kenyataan yang salah tentang asas rakit. Boleh ke? Cepat masa. Cepat Haziq. Oh, baik Haziq dapat. Kenyataan yang salah iaitu asas rakit hanya digunakan untuk bangunan ringan yang tidak memerlukan penyimpanan beban. Itu salah. Okay, yang lain yang ketiga ni betul Okay, so last soalan. Okay. Okey, bantu memindahkan. So jawapan dia adalah betul. Okey. Terima kasih atas ni. So okey. So semua dah dapat soalan. Bagus, tahniah. Yang salah tu tak apa. Okey. So jadi itu saja untuk kelas hari ni. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, faham ke semua cikgu ajar? Faham cikgu. Okey, cikgu nak tanya last sekali. Okey, untuk last rumusan. Okey, berikan 2 beban binaan kejuruteraan. Beban mati. Beban Lagi? kenaan. Okey, mantap. Okey, seterusnya ayat akronim untuk 4 asas tu apa dia? Pak Jabir. Pak Jalur. Pak Jalur. Pak Jabir. Pak Jabir Rampas. Okey, so P untuk apa? Asas Pet. apa? Okey, Jabir iaitu asas apa? Jalur. Okey, Rampas untuk asas apa? Rakit. Rakit. Okey, Cili untuk asas apa? Cerucuk cikgu. Okey, tahniah semua. So, jadi itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harap semua bermanfaat, semua faham. Okay, ini merupakan link kehadiran. Semua boleh scan dan isi Google Form yang cikgu sediakan. Okey, so semua dah dapat ke kehadiran ni? Dah dapat scan ke? Dah cikgu. Okey, Syamil dah? Dah cikgu. Okey, Syamil dah. Okey. So, sebelum kelas habis ni, cikgu ada bagi link YouTube. Di mana link YouTube ni kamu semua boleh tengok lagi lebih jelas tentang jenis-jenis asas lah. Melalui pandangan realiti, okey? So, jangan lupa tengok and then fahamkan. Okay, cikgu harap semua faham dan semoga kita berjumpa lagi lah untuk kelas pada minggu hadapan, okey? Okay, semua buka kamera semua. Buka kamera. Okey, mantap. Okey. Okay, cikgu nak screenshot. Okey. Okey, jadi itu saja untuk kelas hari ini. Okey, boleh tutup kamera. Okey, terima kasih semua.